bersama dengan saya adalah pengarah dan juga wakil daripada agensi-agensi teknikal yang bantu dalam siasatan dan juga pengoperasian di tempat kejadian. Jadi perkembangan siasatan insiden ataupun bencana kebocoran saluran paip gas utama Putra Heights 6 April hari ke-6. Saya mulakan dengan perkembangan penilaian rumah. Okey. Pengarah bomba bersama dengan saya, pihak bomba telah selesai membuat penilaian kerosakan rumah bagi kali kedua yang lebih terperinci. Termasuk dalam rumah, penilaian kali ini merangkumi radius yang lebih besar, iaitu 325 meter, yang mana sebelum ini radius yang digunakan adalah 280 meter. Hasil penilaian ini diumumkan bahawa pihak bomba mengesahkan daripada 439 rumah yang dinilai dalam radius tersebut, sebanyak 220 rumah adalah selamat, iaitu tidak terjejas. Manakala rumah terjejas adalah sebanyak 219 rumah. Daripada jumlah ini, 87 rumah adalah mengalami kerosakan yang melebihi 20%, kita kategorikan sebagai kerosakan besar, manakala 132 rumah mengalami kerosakan kecil, kurang daripada 20%. Secara keseluruhannya, 320 rumah selamat ataupun terjejas bawah 20%, iaitu 80% daripada rumah-rumah yang terjejas ini boleh diduduki. Okey. Rumah-rumah yang mengalami kerosakan di bawah 20% dibenarkan dibaiki oleh penghuni atau tuan rumah mulai hari ini. Senarai rumah-rumah tersebut akan diedarkan dan dimaklumkan kepada tuan rumah. Sehingga sekarang sebanyak 130 rumah telah pun boleh diduduki sebelum ini, dan kita dapati hasil semakan 40 rumah telah pun dihuni oleh penghuni. Pada hari ini, semakan juga telah dibuat di rumah-rumah di Kampung Kuala Sungai Baru, dan kita telah membenarkan sebanyak 21 rumah boleh diduduki oleh penghuni. Jadi jumlah yang telah kita benarkan sehingga hari ini adalah 151 rumah yang telah diperiksa oleh pihak JKR, pihak bomba dan juga pihak TNB, di mana rumah yang selamat diduduki dan ada utility, iaitu air, elektrik dan juga air. Itu adalah berkaitan dengan pemeriksaan ataupun penilaian rumah. Yang kedua adalah siasatan oleh polis. Kertas inkuari polis untuk mengetahui sebarang unsur-unsur jenayah. Pihak polis telah menjalankan siasatan dengan menggali semula laluan paip kumbahan yang dipasang oleh sebuah syarikat kontraktor. Didapati paip kumbahan ini dipasang pada kedalaman 2.1 meter daripada arah jalan yang sedia ada. Keterangan lanjut didapati kerja-kerja korekan telah dibuat oleh kontraktor ini tidak melebihi 3 meter sepanjang jalan tersebut dengan lebar korekan 1.5 meter. Kerja-kerja korekan dan pemasangan ini telah dilakukan sepanjang lebih kurang 30 meter dan dipercayai akan disambung lagi. Jalan yang melintasi laluan paip gas Petronas ini adalah jalan yang diluluskan. Maksudnya pihak polis dapati korekan yang dibuat oleh kontraktor ini adalah tidak melebihi 3 meter, daripada paras jalan. Kerja-kerja galian dilakukan dengan kerja-kerja galian dilakukan yang pihak penyiasat lakukan adalah menggunakan 3 excavator, 1 bulldozer dan 1 backhoe. Sedang diteruskan dan untuk membuka kawasan dan meninjau kedudukan paip Petronas yang dipercayai berada di kedalaman 6 hingga 7 meter. Pihak polis juga dapati paip gas ini berada pada kedalaman 5.6 meter daripada aras jalan. Maksudnya jarak antara paip kumbahan dan juga paip gas adalah dalam 1.6 meter. Keadaan fizikal paip ini adalah tidak menunjukkan sebarang gangguan yang nyata.
Kerja-kerja galian ini dilakukan dan dipantau oleh pihak polis bersama Petronas, JKR, UPM, DOSH, DNB, Air Selangor dan juga pihak kontraktor sendiri. Adakah kerja-kerja korekan oleh kontraktor ini ada mengganggu laluan pipe? Belum dapat ditentukan buat masa ini sehingga keseluruhan pipeline di kawasan tersebut diekspos dan disiasat lanjut. Berkaitan dengan laporan polis, pihak polis sehingga jam 12 tengah hari ini telah menerima sebanyak 642 laporan polis. Bagi pihak siasatan pula sebanyak 118 percakapan saksi telah dirakam melibatkan berbagai pihak, termasuk satu laporan polis yang menyatakan ada orang bermain mercun pada malam 31 Mac 2025. Itu berkaitan dengan siasatan polis, manakala siasatan teknikal oleh DOSH, JKKP. Kerja-kerja siasatan belum dapat dimulakan kerana masih dalam fasa menstabilkan ground zero tersebut. Ground tersebut sangat tidak stabil akibat letupan dan kini ditakungi oleh air hujan. Plan tindakan teknikal bagi fasa pemulihan bencana adalah seperti berikut. Fasa pertama, pengaliran sementara monsoon rain yang melintasi pipe gas Petronas. Ini kerja ini telah selesai pada hari ini, 6 April, dan termasuk kerja-kerja heat mapping yang melibatkan 300 meter radius. Seterusnya, fasa kedua melibatkan memastikan keselamatan dan kestabilan tanah, menstabilkan keadaan tanah sebelum kerja pengorekan untuk ekspos gas pipeline dan pencarian keterangan fizikal dapat dilakukan, iaitu melibatkan aktiviti ground scanning, soil grading dan juga pemasangan shield pile, iaitu akan berlangsung pada 7 hingga 15 April. Selepas itu barulah kita boleh bersama dengan tim siasatan untuk memeriksa keterangan fizikal di kawasan tersebut. Seterusnya, fasa 3 iaitu memudah cara proses siasatan oleh JKKP, DOSH dan juga polis untuk mengenal pasti punca kejadian. Dan fasa keempat, memudah cara proses pemeriksaan, pembaikian dan penyambungan semula bekalan pipe gas yang terkesan oleh Petronas. Seterusnya adalah status lalu lintas yang ingin saya maklumkan, iaitu Jalan Persiaran Harmoni yang kita ada sekarang ni. PDRM bersama dengan pihak berkuasa tempatan akan membuka ataupun membuat kontraflow laluan lalu lintas di hadapan kemah PKTK daripada arah Kingsley ke arah Petronas. Kontraflow ni akan bermula pada tengah malam ni, 12 tengah malam sehingga selesailah operasi ini. Semua pengguna lalu lintas dinasihatkan mematuhi arahan petugas dan juga papan tanda yang dipaparkan. Hanya kenderaan petugas saja dibenarkan masuk serta pengundi yang mempunyai pas khas untuk kemasukan kediaman mereka. Kenderaan-kenderaan petugas tidak dibenarkan meletakkan kenderaan di kawasan kontraflow. Sekiranya pengguna jalan raya yang tahu jalan alternatif, sila gunakan jalan tersebut bagi mengurangkan kesesakan. Sekian. Ada soalan? Ya. Tadi lakukan kerja pengorekan dilakukan, jarak yang didapati adalah 1 meter saja. 1.6 meter. Is that supposed to be a good distance, or they actually went lower than the distance? How does it work? Can you explain it so easier to understand? Jarak itu jarak yang dibenarkan dalam kelulusan. Setakat itu saya boleh kata, adakah jarak yang dikorek itu telah mengganggu saluran pipe itu, masih perlu siasatan lanjut. Maksudnya kita kena expose the whole laluan pipe itu daripada tempat itu sampailah ke tempat ground zero tu lah. So kita tak dapat comment on that at this moment. Okay. Ada soalan lain? Contractor has been the one under investigation, either they flexed it or not. Sebab fokus kita dalam siasatan pada waktu ini adalah lebih kepada dekat site. Sama ada aktiviti itu, sebab siasatan polis ni adalah lebih kepada kecuaian ataupun unsur-unsur jenayah kan. Jadi kita lebih fokus pada masa ni adalah di tempat kejadian, sama ada
aktiviti itu ada mengganggu laluan pipe itu ataupun tidak. Jadi sebanyak evidence korek tanah tu, MSC ada terima any aduan tak or laporan? Ada MPSJ Datuk Bandar ada. Betul lah. Laporan siasatan kita lihat ada aduan terima dan kita pun turun ke tempat, tapi semuanya in order, ada permit. Jadi kita dah pergi maklum kepada pengadu bahawa kerja-kerja yang dibuat ada permit. Laporan berkenaan apa? Korekkan. Laporan korekkan. Laporan Tadi tu syarat- diterima tadi bila? syarat- Laporan MSC tu diterima bila? Laporan itu diberikan kepada pengadu melalui sistem SISPA. Bila tarikh? Tarikh. Kemudian saya bagi Rafi? Rafli. Kemudian saya bagi Ada permit tapi SOP dia dipatuhi tak? dipatuhi. Permit MBSJ keluarkan untuk mereka membuat korekkan di reserve jalan MBSJ, jalan yang merintangi ROW, dan permit Petronas telah diberikan untuk kerja-kerja di dalam ROW. Okey, ada soalan lagi? Datuk, there are reports saying that the residents have previously lodged complaints that they're worried about the contractor digging at that area. So how many people have you investigated to date, and how many complaints were received from the residents previously about that digging work that was ongoing there? The complaint not to the police. Polis tak terima apa-apa komplain. Okay. Complain probably to the majlis. So Datuk Banjar telah pun jawab, mereka ada terima komplain. Okay. And they also verified the complaint about what, and dia pun telah mengesahkan memang ada kerja yang telah dibenarkan. Okay. Ada soalan tadi Datuk kata ada terima laporan yang berkenaan ni ada orang main pencuri. Adakah ini menyebabkan letupan ini berlaku? Dan bila mereka main bercontoh dan mereka main di mana? Laporan polis itu menyatakan ada orang main beracun pada malam 31st. Kejadian berlaku pada pagi 1 April. Ya. So pihak polis tak nampak lah kejadian pada waktu itu boleh menyebabkan letupan pada pagi tersebut. Okay. Anyway, we still kita masih menunggu siasatan penuh. Okay, saya cuma maklum pada laporan-laporan yang pihak polis terima. Jadi kita mengalu-alukan maklumat daripada orang awam. Ini maklumat yang mereka nampak. Kita juga menerima video-video daripada orang awam dan sebagainya, which pihak polis tengah meneliti satu persatu yang boleh membantu siasatan. Sebab kita sekarang ni tengah mencari apakah punca letupan from every angle. Police are looking on any criminal elements, and JKKP DOSH tengah melihat dan aspek daripada aspek pekerjaan dan juga keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Okey. So how many people have you investigated to date? Berapa lama siasatan keluarkan support? Okey, tadi saya dah bagi tahu tadi fasa-fasa dia. Kita akan mengambil masa lagi antara 7 hingga 10 hari untuk stabilkan tanah sebab dia kena pasang sheet pile tu, kiri dan kanan tu. Saya nak bagi tahu kedalaman lubang yang dihasilkan dalam kawah tu adalah 7 meter. Jadi kena stabilkan tanah tu, kita kena pasang pihak-pihak yang terlibat kena pasang shield pipe tu kiri dan kanan, barulah tanah tu boleh diusir. Dan kita kena bawa keluar tanah tu sampailah pada kedalaman 6 meter. So dengan keadaan hujan sekarang, kita kena keluarkan air daripada situ lagi. Jadi yang itu saja akan mengambil antara 7 hingga 10 hari. Lepas tu baru kita boleh masuk. Jadi kita boleh keluarkan laporan awal dalam tempoh 2 minggu. So itu perancangan agensi-agensi teknikal yang terlibat. Tahap kesukaran siasatan. Bila kita pasang benda ni hanya kita tahu bila kita mula pasang sheet pile tu, lepas tu bila kita keluarkan tanah tu, layer by layer lah, kita akan dokumentkan, videokan, gambarkan layer by layer sekiranya ada sebarang keterangan fizikal yang kita boleh guna untuk bantu siasatan. Jadi di situ memang kita akan nampak kesukaran dengan cuaca dan sebagainya lah. Jadi
Tak ada benda yang sukar, tapi kita boleh buat. So how many people have you investigated today regarding the incident? How many have you called? Kita dah call until 118 saksi telah dipanggil untuk diambil keterangan. And how many of these are from the contractor side or the labor side? Do you have the breakdown? 15 from the contractor, main con, subcon and our workers. Okay? There are also people asking why the police not revealing the names of the contractor, midcon, subcon. Seperti yang saya sebut tadi, fokus sekarang adalah di tempat kejadian, kan? Bukan untuk reveal dulu siapa yang terlibat, sebab ini lebih pada siasatan. Kita pun belum classify ini any crime. Sebab tu polis siasat bawah kertas inquiry polis, di mana polis punya kuasa untuk memanggil individu-individu untuk siasat, dapatkan keterangan, kan? Jadi kita tak boleh terus tuduh siapa-siapa atas apa-apa kelakuan dia yang boleh yang menyebabkan kejadian ini. Jadi kita fokus ke arah punca kejadian. Okey. Dan kita selesai nanti, barulah kita boleh narrow down siapa yang terlibat dan sebagainya. Jadi tak ada sebab kita perlu reveal nama syarikat dan sebagainya. Okey? Tadi Ya. Dato' kata laporan awal akan dilakukan dalam masa 2 minggu. 2 minggu dari sekarang ke 2 minggu dari hari kejadian? Laporan awal ni. Daripada 15 April. Daripada 15 April. 15 April. Yes. Laporan awal jaga 15. Yes. Okay. Thank you very much.